Assalamualaikum dan salam koperasi sejahtera. Pernah tak anda cari sesuatu di Google? Contohnya, koperasi pinjaman patuh syariah atau kedai koperasi sekolah terbaik. Dan hanya klik pautan yang keluar di muka pertama carian. Kalau ya, anda seperti 75% pengguna lain yang tidak pernah sampai ke muka surat kedua. Persoalannya, ya, adakah laman web koperasi anda muncul di muka pertama? Kalau belum, inilah masanya. Kita kenal apa itu SEO. Anda bersama saya, Dr. Nihadiani Azman dari Universiti Sains Malaysia. Apa itu SEO ya? SEO atau Search Engine Optimization ialah satu proses untuk memastikan laman web anda muncul lebih tinggi dalam hasil carian Google secara organik tanpa perlu bayar iklan. Bayangkan laman web koperasi anda ibarat kedai di tepi jalan. SEO ialah papan tanda besar yang tunjuk arah ke kedai anda. Tanpa SEO, walau kedai anda cantik, orang tak akan jumpa. SEO membantu anda dari aspek tarik lebih banyak pelawat ke laman web, tingkatkan kepercayaan pelanggan dan paling penting, tingkatkan jualan dan penyertaan ahli koperasi. Kenapa SEO ni penting? Especially untuk koperasi. Koperasi kini bersaing bukan hanya di peringkat tempatan, malah secara digital dengan syarikat besar dan platform e-dagang. Contoh, koperasi yang jual produk pertanian seperti madu kelulut boleh muncul dalam carian madu asli Malaysia jika guna SEO dengan betul. Atau koperasi kredit yang tawar pembiayaan boleh muncul bila orang cari pinjaman koperasi tanpa faedah. Bila lebih ramai orang jumpa, laman web anda lebih besar potensi untuk jana pendapatan koperasi dan menarik ahli baru. Ada 3 komponen utama, iaitu pertama, kata kunci atau keyword. Gunakan alat seperti Google Trend atau Google Keyword Planner. Contoh, jika koperasi anda menjual beras organik, guna kata kunci seperti beras kampung bebas racun dalam tajuk dan kandungan. Kedua, SEO di laman on-page SEO. Pastikan tajuk laman jelas dan mengandungi kata kunci. Guna struktur link yang kemas. Laman web yang mesra, telefon pintar. Contoh, produk koperasi madu asli kelulut 100% tempatan. Ketiga, SEO luar laman atau off-page SEO. Dapatkan pautan balik backlink daripada laman web lain seperti artikel berita, blog ahli atau rakan koperasi. Tingkatkan reputasi media sosial, kongsi artikel, testimoni, promosi koperasi. Terdapat tip ringkas untuk kita mulakan. Contoh, guna kata kunci dalam tajuk dan kandungan laman web. Pastikan laman web boleh dibuka dengan pantas dan mesra telefon. Tulis kandungan berkualiti. Cerita tentang kisah kejayaan koperasi dan produk anda atau ahli koperasi anda, aktiviti sosial dan sebagainya. Gunakan alat percuma seperti Google Search Console untuk pantau prestasi carian anda. Kesimpulannya, SEO bukan lagi pilihan. Ia satu keperluan. Keperluan kepada koperasi yang mahu kekal relevan perlu hadir secara aktif di dunia digital. Dengan SEO, koperasi anda
bukan sahaja dapat lebih ramai pelawat, malah boleh jadi pilihan utama di Google. Jadi, tunggu apa lagi? Mula kenal pasti kata kunci, susun semula laman web dan jadikan koperasi anda juara dalam carian Google. Sila share video ini untuk sebarkan manfaat kepada lebih banyak ahli koperasi anda. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.